Sembang tengah malam bro. Yeah. Sembang tengah malam tak tidur lagi. Weh, let's go. Sembang tengah malam tak ada filter, semua real. Cerita naik turun tapi vibe still chill. Lampu neon, city bunyi still thrill. Aku drop by. Okay guys, welcome back to another episode of Sembang Tengah Malam. So tonight, aku ada seorang guest yang katanya pernah masuk rumah Usan dekat area Pulau Pinang tu. Yang ni confirm seram bro. So, let's welcome Nisa. Yo, what's up guys? Weh, sebenarnya aku nervous tu nak cerita. Sumpah. Sebab bila aku ingat balik sampai sekarang pun aku still rasa shaking tu. Dia seram, but at the same time dia kelakar tau. Kelakar? Tapi kau cakap benda ni seram tadi. Kau sabar. Kalau kau nak tahu apa benda yang kelakar, korang semua kena dengar sampai habis, okay? Weh, ni kerja gila ni. Ya, weh, memang. Kau bayangkanlah assignment ni 40% je. Tapi effort kita orang ni setimpal weh dengan nyawa, memang bahaya. So before aku start, aku perkenalkan diri aku dululah supaya orang faham konteks. Nama aku Nisa. Aku student film and production. So nak dikatakan one day ni kita orang dapat task nak kena shooting filem. Biasalah budak filem kan. So kena shoot filem yang luar daripada kotak, out of the box. So time tu since ni assignment grouping, total 5 orang lah dalam group tu semua. Plan konon kita orang nak rakam short film yang bertemakan horror. So belik buat research apa semua. Kita orang pilih lah rumah tinggalan lama ni sebab memang kita orang nampak macam creepy gila kan. Kalau kau tahu 99 Mansion kat Pulau Pinang tu, tahu tak? Aku pernah juga dengar pasal 99 Mansion ni. Orang kata scary vibes dia lain sikit weh. Sebab mana dia orang Jawa kan, kena ngeri gila. Exactly weh. Awalnya semua tak setuju. Sebab biasalah dalam group kan, ada juga yang penakut, buat-buat berani je. So diorang plan macam nak record hantu yang macam buat sendiri lah. Macam olok-olok lah orang kata. Olok-olok? Apa benda tu olok-olok tu? Lebih kurang macam tipu-tipu lah. Kostum macam buat tu sendiri. Lepas tu pakai makeup sikit, darah sana sini sikit. Tapi biasalah dalam group ada juga yang nak real footage punya. Tapi kita orang buat nak real footage tu sebab kita nak synckan dengan tema out of the box tu. So tak ada olok-olok lah. Tak ada, semua real. So malam 11 November tu around 9 malam kita orang pun sampai. Since kita orang kan daripada KL, so perjalanan ambil masa dalam 5-6 jam macam tu lah. Plus minus kita orang berhenti makan, berhenti solat apa semua. So sampai-sampai je kita orang terus check in homestay dulu lah. Sebab penat kan semua orang. Tapi yang gila ni, diorang tak reti penat weh. Sampai-sampai terus nak rempuh malam tu juga. Kau bayangkanlah. Serius kita orang ni dapat rehat sejam je, terus diorang nak pergi gerak shoot. Tak barai memang barai. Tapi sebab diorang kata diorang nak try tengok betul ke tak benda tu ada. Kalau macam tiba-tiba dah pergi tak jadi ke apa ke, at least boleh nak tukar plan ke apa. Tapi benda pun dah sampai kan, nak ubah plan ke apa memang gila lah. So once kita orang sampai tu, aku awal-awal lagi aku dah pesan kat diorang, aku dah warning, guys, kalau tiba-tiba korang dengar benda pelik, korang jangan lari dulu tau. Apa-apa pun korang kena standby kamera. Tapi si Ijat ni dia memang pelawak lah dalam grup tu. Dia bukan takut, dia macam annoying tau. So kita orang sampai-sampai je. Bila kita masuk je rumah tu, pintu dia bunyi. Weh, seram tu. Aku sumpah terus pandang Mira. Lepas tu Mira pun cakap, Nisa, kau sure ke ni nak proceed? Rumah ni macam tak kukuh je. Content first, nyawa second Lepas tu time tu kita orang semua tengah set up kamera, letak tripod, on flash apa semua. Dah standby semua. Tiba-tiba si Ijat ni dia, hello, any ghost wanna join our film? Lepas tu aku dah kau bayangkanlah, punya tak relax dia. Aku dengan Syam terus, bro, chill lah bro. Tiba-tiba sudah ada bunyi jatuh daripada atas bumbung. Semua senyap lah waktu tu. Serius lah, tak keluar tengok langsung ke? Memang tak lah. Orang dah seram sejuk ni, dah menggigil lah ni. Aku pandang Ijat, dia pandang aku balik. Lepas tu dia cakap, okay,
That's not funny anymore. Tapi buat-buat macam cool je lah kan. Takkan nak lari pula. By the way, yang kau tanya tadi tu ni semua plan gila si Ijat ni. Nak tak nak, dia kena lah yakinkan kita orang yang semua plan dia ni worth it. Sebab masa pun dah habis. Dah habis masa, dah buang masa kat sini. Dah keluar duit nak pergi Pulau Pinang apa semua. Nak tak nak kena teruskan lah. Tidak membazir lah. Dalam hati yang tengah berdebar tadi ni, tengah berdebar waktu tu. Lepas tu tiba-tiba hup, ada satu bau. Bau apa weh? Aku tak tahu nak describe bau tu macam mana weh. Tapi dia lebih kurang bau macam bangkai. Kau pernah bawa macam haiwan mati. Sumpah busuk. Semua dah macam cuak lah. Mira pula tegur, weh, bau apa ni? Dia boleh tegur Semua dah pandai each other dah. Akulah budak ni boleh pula ditegur. Kau orang tu kata kalau bau apa-apa jangan tegur. Dan suddenly si Ijat ni cakap, sorry weh, aku tak tahan, terkeluar sikit. Aku tak tahulah dia kentut, terkeluar tu terkentut ke, dah tercirit dalam seluar ke. Sebab apa kau tahu? Sebab apa? Kat R&R tu komen banyak lagi dia makan. Orang kata alas perut je. Dan semua memang dah maki-maki dia lah. Orang tengah seram sejuk, dia boleh pula melepas. Tak boleh weh. Tengah-tengah seram tu dia boleh kentut pula. Memang spoil lah. Aku sumpah masa tu aku rasa macam geram kan. Nak campak dia keluar rumah. Tapi sebab lawak kan, so layan je lah. Layan je lah. Tapi masa kita orang gelak tu, ada suara join. Kita orang gelak sekali. Suara lain maksudnya? Macam ada suara orang ikut kita orang gelak sekali. Seram. Tapi suara tu bukan one of us. Sebab aku kenal kan suara kawan-kawan aku macam mana. Suara tu datang daripada macam hujung koridor tu. Dia lembut je, soft je. Tapi lama-lama dia macam Okay, ini memang seram. Okay, lepas tu Mira pun terus cakap, guys, kita rakam sekarang ni. Dia confirm ni dapat real footage hantu ni. Dia pun on kamera. Terus standby Terus on kamera. Aku pun on torchlight aku. Aku suluh lah ke depan. Tiba-tiba nampak macam bayang orang. Kira nampak jelas lah benda tu lalu. Nampak jelas. Ijat cakap lah, weh, tu aku lah weh. Tapi masa tu Ijat tu ada kat sebelah aku. Macam mana boleh macam tu? Dia cakap tapi dia ada sebelah kau pula. Tu sumpah bukan dia. Aku tahu ada benda yang sedar kewujudan kita orang kat dalam rumah tu. It's more like they are welcoming us to their mansion. Oh, kiranya diorang tahu lah kehadiran korang dekat mansion tu. Sebab tu dia start munculkan diri dia sikit-sikit. Then out of sudden, lampu torchlight aku pegang tadi tu terpadam. Dia bling-bling-bling-bling. Aku ketuk. Dia terpadam. Gelap lah. Dah gelap lah. Then dalam gelap-gelap tadi, aku dengar macam benda jatuh. Macam rantai macam tu lah. Ifan yang daripada tadi, member ni senyap je kan. Dia terus bersuara, dia cakap, guys, korang tahu tak rumah ni dulu orang Jawa yang punya. Satu family mati. Ni depan tangga ni, ada yang kena bunuh kat sini. Kiranya benda tu jadi, lepas tu dia cerita masa tu juga. Ya weh, aku terus like, bro, can you not cerita benda macam ni sekarang? Tipikal. Memang selalu mesti ada seorang yang macam ni punya. Orang tengah takut, dia tambah lagi minyak pula. Dia bakar lagi. Tiba-tiba semua senyap. Mira pula bisik kat aku. Dia kata, Nisa, tengok tu depan tu ada orang berdiri kat tangga. Uish, dia nampak ke? Dia nampak. Aku pun macam betul kan. Aku pandang lah. Aku nampak. Memang ada weh, bayang hitam. Kau dengan dia nampak lah benda tu? Nampak. Memang ada benda hitam kat situ. Berdiri, dia tak gerak. Tapi lama-lama dia pusing. Bila dia pusing, tak ada muka weh. Muka dia macam hancur berdarah. Serius aku nampak benda tu jelas lah. First time lah aku tengok. Jantung aku pun terus stop lah. Aku rasa aku dengan Mira je perasan. Aku tak ada bagi tahu orang lain kan. And what makes it even scary, benda tu tadi dia start nyanyi. Itu orang tak faham lagu apa dia nyanyi. Sebab macam bahasa Jawa tau. Okay, then apa jadi? Aku uncontrol respon weh. Tak boleh kawal. Aku terus jerit, who's there? Lepas tu bunyi pintu depan tertutup sendiri. Kuat gila. Aku dengar pun meremang bulu rumah aku ni. Kau bayangkan lah macam mana perasaan kita orang waktu tu. Lepas tu semua terus lari lah pergi pintu belakang. Tapi of course lah, kita tak tarik. Pintu tu kunci. Saya dah panik lah. Dia kata kalau aku tahu jadi macam ni tadi, aku kentut kuat-kuat bagi hantu tu pengsan. Please weh, aku tak boleh lah. Dia dulu kena kentut dengan hantu tu lah aku rasa. Ya weh. Lepas tu kita orang semua ketuk lah pintu tu kuat-kuat. Tapi tak terbuka pun pintu tu.
Then tiba-tiba kita orang dah stop ketuk lah. Ada bunyi orang ketuk balik pintu tu daripada dalam. Kira semua tak pegang pintu langsung masa tu? Tak ada. Tangan kita orang semua tengah tahan pintu waktu tu. So persoalan dia, siapa yang ketuk daripada dalam? Sudah, aku tak boleh. Ni kalau aku kat sana memang aku dah melompat dah tingkap lah semua. Kau melompat, aku ni tak tahu nak buat apa. Lepas tu tiba-tiba pintu tu terbuka sendiri. Macam mana boleh terbuka pula? Dia terbuka sendiri sebab angin pun masuk dengan kuat. Terus semua senyap lah waktu tu. Tapi pintu pun dah terbuka kan. Kita orang apa lagi, lari lah keluar. Memang tak pandang belakang langsung lah aku cakap kau. Memang terus lari lah, tak patah balik. Tapi nasib baik semua selamat kan? Alhamdulillah semua selamat lah. Tapi sumpah weh, masa lari tu aku still dengar bunyi perempuan tu nyanyi tadi tu. Makin kita orang jauh, suara tu macam makin slow. Lepas tu bila semua dah keluar dan kita orang naik kereta apa semua, kita orang sambung gelas sebab lega lah. Tapi kan ada seram lagi? Ada. Bila dah balik malam tu, kita orang pun tengok balik footage malam tu, semua suara okey tau. Tapi apa rakaman semua clear. Tapi masa part aku jerit who's there tu, ada satu suara perempuan jawab. Dia lebih kurang macam kau biar betul Kula wonten ngeriki macam tu lah. Benda betul. Kita orang search, dia keluar benda tu bahasa Jawa. Maksudnya dia nak bagi tahu macam aku kat sini macam tu. Weh no, stop it weh, aku dah seram balik ni. Kan aku dah kata dia seram tau. Tapi dia ada juga babak lawak sikit lah. Okay. So korang janganlah percaya sangat rumah tinggalan lama ni. Kadang-kadang kan bukannya hantu yang seram tau, bau kawan korang tu lagi seram lah bagi aku. Okay guys, itu je untuk hari ni sembang tengah malam kita. Kalau korang ada cerita pelik macam ni, lagi seram daripada benda ni, korang DM kita, okay? Good night and see ya. Sembang tengah malam tak ada filter, semua real. Cerita naik turun tapi vibes